Boleh saya buka? 1K. Jadi saya akan bagi. Jangan risau bang. Apa yang saya janji saya akan tunaikan. Janji. Saya tahu. Sebab ramai customer dia ingat saya tipu, scammer. Saya tahu. Saya pun pernah ingat scammer. Saya boleh buat video bang, ada video. Boleh Jadi RSX Winner ni dia bagi 2 kunci remote. Tadi 2 kunci. Dulu sebelum RSX Winner dia pakai kunci apa yang cucuk je. Jadi yang lama. Jadi sekarang ni apa yang saya keyless. Jadi apa beza antara RSX Winner dengan lama? Yang baru tu okey, dia ada remote. Yang lama tu dia pakai kunci biasa. Lepas tu dia punya cover set dah tukar dah. Yang paling penting dia dah upgrade dia punya tensioner, TPS, dia punya clutch. Jadi clutch ini dulu RSX lama tu dia pakai clutch biasa. Ini pakai slipper clutch. Selalu problem kan. Dia bukan problem. Dia masa kita tukar gear tu dia macam jadi yang Winner ni dia okey, dia smooth aja. Ini kebezaan antara RSX Winner dengan yang lama punya. Tapi kalau contoh motor ada masalah apa, abang jangan risau. Sebab kami ada pusat servis. Jadi abang datang aja. Kami akan bertanggungjawab sepenuhnya lah. Jadi dalam tempoh 2 tahun abang jangan usik apa-apa. Dan ada lampu baru kita boleh pulas. Dan lepas pulas dia akan keluar ini. Maksudnya dia dah boleh hidup. Cumanya sekali tak boleh hidup sebab kena tekan start dulu. Tak payah tarik brake kan? Tak boleh. Kalau tarik brake tu skuter baru kita tarik brake. Yang biasa dia tak boleh. Ada biru ni. Baru kita boleh pulas. Baru tekan Bukan nak buka next. seat. Ni tekan ni next. Seat. Level ni untuk buka seat. Dah buka dah. Oh, okey dah. Tapi kalau dengan buka seat tu kita kena pastikan kunci dia ada bateri. Kalau contohlah satu hari kunci dia bateri kau. Kita buka sini. Pakai manual. Buka dekat sini. Kita masukkan ini. Sebelah emergency ya. Bateri kau. Buka dah. Kalau kita dah tutup balik, ni sana ni tak belok. Tadi kita kena pulas atas tadi. Kelihatan baru lock. Tapi kita tekan kuat sikit. Okey, abang nampak satu line kat sini. Nampak satu line kat sini. Pastikan kita tekan tempat ini. Macam ni lah. Okey. Okey, dah. Alright. Jadi abang jangan hilangkan ini. Ini. Dia punya kod untuk kunci. Jadi kod untuk kunci tu, kalau contohlah satu hari kunci hilang, abang ambil kod ini kita boleh buat satu kunci baru. Kalau contohlah kunci hilang, kod tu hilang, apa yang kita kena tukar? Dia punya ECU. Itu mahal. Kalau kita nak tukar ECU tu, sistem dia. Itu memang mahal. Jadi kena pastikan abang simpan baik-baik yang ni. Okey. Dia punya kod kunci tu. Dia makin panas, makin sedap bawa. Ya. Saya Ini RSX. tengok. Kelebihan RSX tu dia sebab dia double cam. Dia lagi laju lagi power, double cam. Saya buang ni dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 1,000 bang. Okey. Thank you. Gimana? Pasal abang boleh tulisan dekat sini. Betul tak tipu tau. Tak tipu. Apa yang saya janji kami akan tunaikan. Abang boleh tolong sign dekat sini. Boleh. Sini. Kuala Lumpur. Kalau 3 kalau abang servis dekat sini, kami akan bagi 20% untuk barang. Warranty avoid. Kalau kita servis luar, Itu memang ada void. Kalau kami boleh cadangkan lah abang balik kena dep. Sebab minyak hitam kita pakai Honda punya minyak hitam. Jadi cara kita servis pun kita semua ikut cara Honda standard. Jadi servis tu dia first service 1,000. Yang kemudian tu tengoklah abang, kalau abang pakai minyak hitam yang fully punya, dia boleh jalan 3-4 ribu lebih. Biasa motor ni dia tukar minyak hitam saja. Lepas tu kita datang sini servis, kami akan servis rantai juga. Check rantai. Kalau rantai dia dah kering, kita akan spray tegang rantai. Jadi ini dah okey, beres. 1,000 dah ambil. Okey. Kita ambil gambar abang. Abang tengok online lah sini. Tengok TikTok kau lah. Thank you bang. 1,000 kita bagi tu. Thank you bang. Jadi kita ambil gambar dulu bang. Abang depan sana. Mana owner? Oh, abang owner. Sekejap ya. Mana gambar? Saya ambil gambar dulu. Ya. Okey. Banyak. Okey, tak. Betul kan kawan-kawan? Tak tipu punya ni. Daripada Tak tipu. mungkin datang ni. Ini bos. Memang best. Okey, ambil gambar. Gitu 2 jam saya bawa. Tanggung pindah. Hati-hati kak, hati. Jangan bawa laju sebab motor ni dia baru engine dia badan panas lagi. Biar dia panas. Ya bagi dia running dulu. Tak boleh helmet tak ada. Ambil jalan jauh ni.
Hati-hati yang nak. Thank you Thank you. Thank you bang. Tahu Thank you. kat jalan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.